Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. 3 pemain yang berpangkalan di Eropah telah menafikan pertalian darah dengan Malaysia. Usaha untuk memantapkan persiapan pasukan kebangsaan kiat dijalankan selepas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pasukan Kebangsaan, Rob Friend memaklumkan mengenai proses pemain warisan yang sedang dilaksanakan. Proses mendapatkan pasport Malaysia untuk pemain warisan dari Belanda kini berada di peringkat akhir. 3 lagi pemain juga dalam proses mendapatkan kerakyatan. Kami berharap ingin mengambil langkah yang cemerlang apabila kelayakan Piala Asia 2027 bermula pada Mac. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai pilihan yang lebih luas dengan pemain-pemain warisan ini akan meningkatkan peluang bagi aspirasi kami untuk membawa Harimau Malaya ke peringkat seterusnya, ujarnya menerusi satu kenyataan. Khabar itu bagaimanapun disusuli dengan beberapa perkembangan pemain yang dikaitkan memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Penyerang kelahiran Belanda, Ferdy Druijov tampil sebagai pemain terbaru yang menafikan hubungan salasilahnya dengan Malaysia. Ya, ini agak gila sebenarnya, saya kena jujur. Satu akaun di Instagram tiba-tiba muncul dengan khabar angin memiliki darah Malaysia itu, cerita Druijov kepada hos temu bual itu. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengakui terkejut dengan pertambahan bilangan pengikut di media sosialnya secara drastik. Kemudian, saya tak buat apa-apa tentang itu, tetapi semua orang telah sebarkan hal ini dan saya benar-benar mendapat pertambahan pengikut di Instagram. Sebelum ini, sudah ada 2 pemain yang menafikan berita mengenai pertalian darah mereka dengan Malaysia, iaitu Isaac Hayden yang pernah membintangi Newcastle United. Selain itu, tonggak muda Belanda Iggy Hoban turut menafikan sebarang pertalian darah sekaligus menyaksikan kelibatnya bersama Harimau Malaya tidak menjadi kenyataan. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, Belanda, tulis ibunya iaitu Marielle Huben di laman Facebook. Ujian sulung Harimau Malaya kendalian Peter Klamovski adalah aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang pasukan ke-175 dunia, Nepal pada 25 Mei ini di Stadium Sultan Ibrahim.